Saya sedang berada di jalan raya kembali daripada KL pada Tol Gombak. Okey. Daripada semalam sampai tadi asyik buat in-drive saja. Hanya satu Grab, hanya satu Maxim. Maxim pun alamak, alah kesian lah, sebagai ihsan lah orang tu tentera daripada hospital tentera nak pergi ke Setapak Mall, dia orang cuti. Ni askar perempuan, askar wanita, dia orang kenapa pakai Maxim pula kan, tak tengok, tunggu lama tak dapat ambil lah kan. Tak apalah, itu yang last dapat sikit je. Tapi itulah, tengok kesian lah dia tak pakai app lain ke kan. So ini in-drive lah. Okay, in-drive punya benefit baru ni lah saya nak baca. Memang dia ada benefit dia kan. Performance kan, performance kan. Jadi saya ni dah masuk Tol Gombak baru nak balik ke Pahang. Saya in-drive tu ada adalah nak. Jadi ni sekarang saya tahap basic je lah kan. Jadi dia cakap saya perlu buat 12 ride lagi sampai 29 bulan Mac besok lah kan. Alamak, lagi 12 dia lagi. Baru ni nak baca, dah masuk Tol Gombak lah. Saya nak kena balik ke Kelantan. Tak tahu lah kalau ada rezeki tak penting ke PDP kan. Kalau dapat buat ride lagi buat ride tu kita dalam bantai lah, buat account sendiri kan, buat account adik-adik lah, account ayah, bayar commission lah, bayar commission kan. Dia tak bisa RM1 sama sikit.
dah sampai Kuantan. Jadi dia nak sampai Kuala Terengganu. Bukan Kuala Terengganu lah. Dulu saja.